Apakah perasaan anda selepas menjadi Wira Bandar Saga? Saya rasa sangat bangga, Sangat terharu dan sangat gembira. Apakah pesanan anda kepada mereka di luar sana? Ingat, semua orang boleh jadi wira. Yang penting kena ada keberanian. Eleh, setakat ikan piranha tu, nenek tua pun boleh kalahkan. Bleh. Menang nasib aja tu. Alah, ikan kalau dah naik ke darat, mana ada ganas sangat. Betul tu. Belagak lebih budak-budak ni. Aku lapar lah. Jom kita keluar makan. Lah, kan baru kita makan tadi. Itu tadi. Sekarang ni nak makan lagi. Jomlah. Kau belanja ya. Menyampah betul. Satu bandar saga dah letak muka dia orang. Tengok tu. Sampaikan mainan pun nak muka diorang. Hish, ini dah melampau ni. Aduh, sakitnya mata aku tengok. Tak ada ke model lain mereka nak ambil? Geram betul aku dengan budak-budak tu lah. Ada je nak lebih daripada kita. Kita kena buat sesuatu ni. Tapi nak buat apa ya? Jadi wira lah. Siapa? Kita lah. Kita pun boleh jadi wira bandar saga. Betul tu. Kalau mereka bertiga boleh, kita lagilah boleh. Kita kena jadi lebih hebat dari mereka. Mereka tu mana ada gaya. Baju adiwira pun tak ada. Jadi, kita kena ada baju sendiri. Baru ada gaya. Tengok ni. Tengok yang ini pula. Sebagai adiwira, kita kena hebat bertarung. Mereka belum tengok kungfu aku lagi. Jom, berlatih. Tengok ni. Kita sudah bersedia. Terus jadi selamat bandar ni bila kita ada. Mestilah. Semua penjenayah cabut lari nampak kita. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Alah, kena ragut lagi. Tolong, peragut. Tolong. Alamak, Long. Ada peragut. Jangan panik, dude. Inilah masa kita nak jadi hero. Korang ni badut sarkis mana, Badut kau cakap. Kami ni Wira Bandar Saga tau. Wira benda. Seorang kurus, seorang gemuk. Ini bukan sembarang gemuk tau. Tapi ini gemuk ada isi. Dan ini kurus sekuat besi. Ui, sedap ayat tu. Boleh buat cokan kata kita.
Aku pun suka ayat tu. Korang ni nak terus bercakap ke? Nak serang aku? Aku kelirulah. Baik, kita orang akan lepaskan kau kalau kau serahkan beg tangan makcik tu. Ya, serah atau terima Padah. Pilih yang mana satu? Saya pilih terima Padah. Baiklah. Long, kau belasah dia cukup-cukup. Takkanlah aku seorang aja kot. Kau pun tolonglah sama. Kalau orang nampak kita berdua belasah dia seorang, malulah kita. Yalah, tapi kenapa aku pula? Aku bukannya yakin sangat pun. Lamanya bincang. Saya pun dah bosan menunggu ni. Okey, macam ni. Kau serang dulu. Kalau kau kalah, aku datang tolong. Okey. Okey. Ya. Aduh. Cepatnya. Tak sempat buat apa-apa pun. Okey, siapa pula seterusnya ni? Cari siapa? Cari orang nak belasah peragut ni, makcik. Kau lah. Siapa lagi? Oh, saya, ya. Yelah. Ya! Apa punya wira lah korang ni. Tak boleh diharap. Makcik bagi kau 10 saat untuk kau pulangkan balik beg tangan tu. Kalau tak, naas kau makcik kerjakan. Minta maaf makcik. Minta maaf. Makcik, tolonglah kami. Lepaskan kami, makcik. Makcik. Apa punya wira lah kau orang ni. Tolong. Makcik.